The official price, 29,888, not inclusive of insurance and road tax. Ini adalah AXTG, SYM AXTG 400 399cc, harga 29,888, and adventure scooter. Dia drivetrain dia yang balance best adalah dia guna chain dan engine dekat mid kat tengah, so dia berkonsepkan macam Honda SLDV lah yang 720 tu kan. Tengok depan USB fork, adjustable windscreen, ya. Tangki pump 13 liter. A single overhead cam. Ada Hyper VVS. Dia macam VVA jugalah. Itu depan tak ada compartment, no compartment, hanya terus USB Type A kat depan ni saja. Keyless, non-adjustable suspension. This is the control lever, hazard light, pass, beam, horn sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, 13. Oh, batuk. Dia punya screen. TCS on. Korang boleh offkan TCS dan ABS dekat sini. Nampak? So, dia punya shoe compartment kat sini. Tapi korang tak boleh on motor lah, kena off. Tapi apa yang paling menarik berkenaan 13 liter adalah the riding position, riding experience. Itu sekali dia punya ini ini dia XLDV. Sorry, ini dia ADXV. Sorry, ini dia ADXTG 400 daripada SYM Adventure Scooter. Memang aku rasa memang Adventure Scooter lah, sebab dia punya engine pun kat mid, dia bukan dekat tayar kan. Dan dia drivetrain dia adalah chain. Dan ini adalah CF Moto 250 NK Lite. Dia berbeza daripada NK yang lama. Harga dia kurang daripada 9,888. Perbezaan antara yang lama adalah dia punya Perbezaan antara yang lama adalah dia punya fork USB. Ni tak ada fork USB dan screen dia berbeza. But this one still ada, dia guna ada ABS tapi dia single channel. Dan mungkin yang lama tu lagi bagus lah. Dia punya LCD lagi kecil daripada yang lama. Yang lama tu besar sikit. Dan ya, perbezaan dia engine sama, just minor changes untuk mengurangkan kos. Mana korang nampak lah, depan pun lampu baru. Nampak? Itu dia. Okay lah, not a bad bike. 250 naked bike.